Tapi benda ni bukan satu benda yang korang nak rindu-rindukan pun bila tengok filem ni. Filem daripada Jepun, filem action thriller yang bertajuk Bullet Train Explosion. So filem ni dah keluar daripada aku rasa seminggu 2 minggu lepas dah. Tapi still macam nak viewers dia, ramai orang yang tengok filem ni sebab filem ni aku rasa satu konsep yang senang nak trigger, senang nak tarik penonton. So filem The Bullet Train Explosion ni adalah sebuah filem daripada Jepun yang mengisahkan tentang perjalanan bullet train, kereta api yang laju kat Jepun ni, daripada Shin-Aomori ke Tokyo. Shin-Aomori ni jauh lah, daripada atas Jepun tu ke tengah kawasan Jepun, kat map Jepun tu, beratus-ratus kilometer. Dan kereta api bullet train ni boleh pergi sampai 300 kilometer lebih. Lagi memang laju lah, memang laju gila. Tapi perjalanan train ni diugut dengan satu ancaman yang mengatakan dalam train ni ada bom. Bom ni akan meletup kalau train tu pergi rendah ataupun slow below 100 km sejam. So sebenarnya bukan masalah besar lah sebab train ni memang laju pun, boleh, memang patutnya pergi 100 km, atas 100 km sejam. Tapi masalahnya tak boleh berhenti, tak boleh slow down. So ada train, ada station dia orang tak boleh berhenti, tak boleh nak slow down, tu masalah dia. So kalau tak meletup lah. So korang nak tahu siapa punya angkara ni dan macam mana dia buat kerja ni, dan adakah ada yang terkorban. Yang tu korang boleh tengok sendiri, filem yang bertajuk Bullet Train Explosion. So filem ni sebuah filem yang sama konsep dia. Kalau korang pernah tengok filem Speed, aku tak suka nak samakan filem-filem dengan filem-filem lain, filem lantak pi lah. Tapi kalau kau minat filem Speed, filem Speed yang dulu ada, ya, keluar tahun 1990-an lah, 94, 95 macam tu. Filem tu bas, tak boleh slow down, tak boleh stop. Sama dengan konsep cerita ni. Kau akan rasa seronok tengok, mungkin kau akan rasa seriau, mungkin kau akan rasa suspense. Semuanya kau akan rasa bila kau tengok filem ni, especially kalau kau pernah naik bullet train. Laju gila, aku nak naik few times. Bila aku tengok cerita ni, berpeluh-peluh tangan aku. Dan dia punya feel, dia punya vibe tu sama tau. Aku suka tengok cerita-cerita Jepun ni sebab aku suka tengok dia punya keadaan kat situ, keadaan kat Jepun tu buatkan aku rasa macam rindu lah. Rindu kat Jepun. Tapi benda ni bukan satu benda yang korang nak rindu-rindukan pun bila tengok filem ni. Tapi bila aku tengok macam dia nice. Pada awalnya macam nice lah Jepun, bullet train. Tapi bila jadi konflik macam ni, jadi tragedi macam ni, kau agak rasa takut lah. Especially dengan train yang berkelajuan tinggi macam ni. So filem ni memang bagi aku menarik. Sebuah filem dengan aksi, thrill, suspense. Dan aku rasa lakonan yang agak baik lah, especially lakonan daripada pelakon-pelakon Jepun. Aku suka set dia buat macam mana dia set up. Dan aku tak tahu macam mana dia orang buat scene-scene gunakan bullet train ni. Nampak sangat cantik lah, kemas lah. Dan aku suka macam mana kebanyakan scene dalam filem ni lebih realistik, nampak realistik, tak nampak too dramatik macam filem-filem Hollywood. Aku suka bila macam mana diorang cuba nak figure out macam mana nak selamatkan orang-orang dalam train ni, dan apa konflik yang berlaku lepas tu, macam mana lepas tu ada macam orang kata halangan lah yang orang terpaksa tempuh. So nampak realistik lah, nampak tak too dramatik lah macam aku cakap tadi lah. Dan bab lakonan Jepun ni agak ada satu benda yang kadang-kadang nampak janggal, especially bila melibatkan hal-hal macam ni, macam respectful. Orang-orang Jepun ni dia memang respect dengan kerja dia. Kadang-kadang ada 1-2 part dalam cerita ni, kau nampak macam mana pemandu kereta api ni buat tugas dia.
nak buat, nak tekan button pun dia button 1, button 2 buat macam tu kan. So nampak macam janggal sikit, tapi memang diorang memang style macam tu lah, memang cara macam tu. So kalau tengok filem ni, kalau kau dah biasa tengok orang Jepun bekerja, mungkin kau akan rasa macam boleh ignore lah. Mungkin ada orang rasa macam apa benda pelakon ni kaku kan, tapi dia memang macam tu. Aku suka set untuk filem ni, macam aku cakap tadi, macam mana diorang buat train tu nampak macam betul lah, macam real. Tak tahu macam mana diorang shoot, dan CGI dia pun not bad. Part letupan yang mungkin tak perfect, tapi bagus lah. Kalau kau tengok macam nice lah dia punya hasil dia memang nampak nice. Dan filem ni macam aku cakap dia, aku tak suka nak samakan dengan filem-filem lain, dan tak adil pun aku nak compare dengan filem Speed, sebab filem Speed tu ada yang cakap filem ni copy filem Speed. Sebenarnya bukan pun, sebab filem ni aku pernah tengok version lain, Bullet Train juga. Aku tak ingat filem mungkin tahun 80-an 70-an macam tu, aku tak ingat tajuk dia apa, tapi pasal Bullet Train juga, macam ni juga konsep dia, where that movie lagi lama daripada Speed pun. So konsep-konsep movie ni memang sebenarnya ada lah, dulu mungkin dah ada, cuma yang menonjol biasanya Hollywood lah, dan bila ada filem lain lepas tu yang buat, dia katalah copy Hollywood. Tapi overall filem Bullet Train Explosion ni sebuah filem action thriller yang akan buatkan korang melekat dekat depan TV lah. Senang cerita, korang akan rasa filem ni menarik, thrill, suspense, dan kau akan terhibur lah. Senang cerita terhibur. Dan aku suka filem ni. Aku rasa filem-filem dengan genre macam ni memang senang trigger orang, tarik penonton untuk melekat tengok filem-filem dengan genre ataupun konsep macam ni lah. So untuk rating filem Bullet Train Explosion ni, macam biasa korang boleh pergi dekat website aku www.kotaknyaman.com. Dekat sana korang boleh review dan rating movie yang korang dah tonton, termasuk juga dengan movie ni. So apa pendapat korang tentang filem Bullet Train Explosion ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.